Hari ni Dr. Mastura MP Kepala Batas dia pergi mahkamah rayuan lah. Mudah-mudahan lah kot. Dia pergi mahkamah rayuan ni kok-kok lah dia menang. Dia dapat lah balik duit yang dia kena bayar saman dekat DAP dulu ni. Sebanyak RM825,000. Kan? Ada fitnah siapa? Dia fitnah Lim Kit Siang, Lee Guan Eng, Teresa Kok. Dia boleh kata Lim Kit Siang dengan Lee Guan Eng ni sepupu dengan Lee Kuan Yew. Aduh, macam mana dia boleh kata menyentuh aku tak tahulah. Dia dah bayar saman lah. RM825,000 tu sekejap dia bagi PAS ni. Sebab apa? Dia pun cerdik. Kan? Dia takut kalau bayar lambat nanti bankrupt, nanti hilanglah jawatan ahli parlimen. Kata PAS ni, kan, dia tak risau babak kena bayar saman ni sebab dia ada pengikut-pengikut walaun yang bodoh ni, kan, yang boleh kutip duit, masuk duit dalam tim Milo untuk bayar pemimpin-pemimpin dia ni yang kena saman fitnah. Bayangkanlah kalau RM825,000 tu duit tu digunakan untuk bantu rakyat di kawasan Kepala Batas ni, dah ringankan beban rakyat di sana. Tapi mulut ni mulut tak reti nak jaga. Jadi dia pergilah mahkamah rayuan hari ni. Tiba-tiba mahkamah rayuan hari ni putuskan MP Mastura ni kekal tetap juga kena bayar RM825,000 kepada ahli DAP yang diorang fitnah ni. Mahkamah tinggi dah pergi dah sebelum ni. Ni mahkamah rayuan, ada satu lagi, mahkamah persekutuan. Kita tengok pula macam mana.